batas makmum mengikut imam. Makmum, jumpa dah. Okey, imam dah bagi salam kedua, kita boleh tak extend lagi? Tak nak salam lah, maksudnya nak berdoa, nak berzikir. Ni cerita makmum jugalah ni. Ya. 216, batas makmum mengikut imam. Makmum, jumpa dah. Murid-murid kafah tahun 6 dah jumpa. Makmum taman ikut imam bila imam salam pertama, kerana imam dah keluar solat. Makmum hanya ikut imam masa solat je. Bila imam dah tamat solat, makmum tak perlu ikut. Kalau nak ikut tak salah, tak perlu ikut. Kemudian pergi 217, tengok perengan nombor 3. Perengan 1, perengan 2, perengan 3. Baca. Makmum boleh berdoa, berzikir, tidak perlu ikut imam salam. Boleh dah? Jadi kalau puan nak berdoa sampai 15 minit selepas imam salam tadi, 15 minit tu puan extend untuk berdoa banyak-banyak, sebab kita takut nanti esok aku mati nanti neraka, takut ni. Tak apa. Tapi dia ada batas dia. Ya. Makmum boleh doa panjang tanpa perlu ikut imam salam. Tu dia punya border dah, ya. Selagi mana tak lalai. Takut nanti dia hafal doa-doa bahasa Arab tu dituturkan lidah, tapi sebab dah panjang sangat dia jadi dah lari kan. Dia otak dia dah lari, hati dah lari. Yang tu tak payah. Itu jawapan dia lah, insya-Allah.